Tolong aja. Saya tengok macam saya ingat ni mak ada bubur kacang free kan? Ada. Tapi tak saya tahu apa kenapa jual bagi makanan free pada student. Sedekah. Oh, sedekah. So macam makcik berharap tak macam lagi banyak yang penyada yang dia orang mencontohi perbuatan orang yang memberi makanan free bagi murid-murid. Ada juga ni. Juga. Ada juga. So harap tak macam lebih banyak student penyada yang bagi cukup yang free bagi. Tapi tak banyak lah. Tak banyak. Yang makan tak banyak. Perasaan macam bagi makanan lebih. Nah, kalau kita sedekah, kita lapanglah kasih orang sedekah makan kan. Dapat pahala. Itulah. Boleh lah. Boleh. Orang nampak korang ambil buku percuma Ya, percuma. Jadi saya nak tanya, apa perasaan bila ambil buku dekat JP ni? Gembira. Lepas tu rasa macam jimatlah sikit, akan mengenyangkan apa kita punya perut. Alas-alas tu. Alas perut, yes. Selalu ke datang JP ambil? Selalu. Minggu lepas bubur yang merah. Bubur kacang merah tu. Pelbagai lah. Pelbagai. Jadi macam bagus jugalah dia buat sumbangan bubur. Jadinya dekat sini je lah yang kita boleh dapat makanan macam ni kan. Macam cuma Ada je dekat makcik macam nasi lemak. Pernah Setiap hari Jumaat pagi. Pada pagi. Macam tu. Memberi makanan percuma ialah perbuatan yang baik kerana menunjukkan sikap prihatin kepada orang yang memerlukan tanpa mengharapkan balasan. Ia mencerminkan warga negara yang baik kerana membantu masyarakat hidup dalam suasana yang harmoni dan saling bertanggungjawab. Kalau selepas betul je negara saya tak sepenuh sebab kita ni cukup tidur, kita cukup makan. Lepas tu kalau lepas betul dalam masa yang lama saya rasa segar lah, lebih Adakah anda rasa menerima darah ni adalah satu kewajipan sosial? bagi saya dia tengah-tengah. Sebenarnya kalau anda rasa anda mampu, anda terima lah untuk kita semua sekali masyarakat kan. Apa yang anda ingin sampaikan kepada orang yang takut terhadap penerimaan darah ni? Bagi saya, kalau orang takut ni mungkin ada yang takut darah, ada yang takut jarum. Jadi kalau saya nasihat saya, janganlah tengok benda di situ, alihkan pandangan. Soalan yang terakhir untuk soalan ini adalah pada pendapat anda, kenapa penting untuk orang ramai menerima darah dari segi menolong orang lain atau dari Bagi saya, darah kita ni kita cuma darah 10% je kita guna. Dan darah lain tu kita tak guna. Jadi apa jadi kita
nyawa. Jadi derma darah. Menderma darah merupakan perbuatan yang baik kerana dapat menyelamatkan nyawa orang lain. Ia dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan ganjaran dan menunjukkan sikap prihatin. Tindakan ini mencerminkan warga negara yang baik kerana membantu masyarakat dan menggalakkan semangat tolong-menolong. Perasaan saya selepas mengambil sampah dengan sukarelawan, saya merasa sangat gembira dan juga sangat berpuas hati dapat membersihkan kawasan UPSI, di mana UPSI adalah tempat kita belajar sendiri. Jadi setelah melakukan hal demikian, harap ada peluang lagi program-program seperti ini. Jadi saya sangat berpuas hati dan gembira. Demikian adalah rasa prihatin dengan universiti saya dan juga saya prihatin dengan keselesaan kampus di mana sebentar tadi kita telah mengambil sampah. Terus tadi kita lihat sampah itu sangat banyak, tetapi sekarang sudah nampak bersih dan nampak sejahtera. Jadi saya rasa pelajar akan selesa bila menunggu bas dalam suasana yang bersih. Membersihkan kawasan-kawasan yang kotor juga merupakan perbuatan yang baik kerana membantu menjaga kebersihan untuk kebaikan semua orang dan ianya bukan hanya untuk diri sendiri. Ia menunjukkan tanggungjawab dan sikap prihatin serta memberi contoh yang positif kepada orang lain. Dan sebab itulah dianggap sebagai ciri warga negara yang baik.